Tapi dia janji memang murah. Saya janji memang murah. Aduh, asyik-asyik Glow mahal. Tak ada murah ke? Ramai kita punya customer biker dia mengadu dia nak glove yang murah-murah tapi nak yang original. So kita ada, kita tunaikan permintaan korang. Kita ada masuk LS2 DAT2 Evo dengan Chucky Evo. Chucky Evo ni dia model tahun ni punya, baru. Okay, dekat sini dia pakai mesh, lepas tu dia pakai hard rubber kat sini. Ada logo LS2 kat sini. Okay, dekat bahagian tapak dia pakai ada palm rubber punya ni slider. Ada gripper bila pakai waktu hujan lah. Dia ada gripper. Dan juga dia touch phone. So glove ni sesuai untuk pakai daily. Okay, daily boleh pakai, nak pakai untuk ride pun boleh. So tak ada masalah. Second, DAT2 Evo. Yang ni aku kata paling murah lah. Okay, kalau dekat sini DAT2 Evo ni kita black. Kita kata black red. Okay, black ni dia simple je. Dia punya elemen dia buat memang full black lah. Dia buat logo hitam. Ni blackout punya edition lah. So yang ni dia ada juga palm slider. Okay, sini ada gripper. Dan juga dia touch phone. Kau tengok dekat beg kuning kau dapat berapa harga dia. Malaysia, portras mi kaki jalan yang masuk sini keluar lain macam